Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita ada electric piano brand Roland model FP30. So dekat sini piano ni ada masalah, dia boleh hidup tapi tak ada bunyi. Kita try on kan. So kita try test walaupun volume dah full tapi tak ada bunyi lah. So untuk piano ni dia ada built-in 2 speaker kat dalam. So dia ada output jack. Dekat sini ada output 3.5 dengan yang besar ni lah. Tapi bila aku cucuk headphone kat sini ada bunyi. Okay, tak apa, kita buka dalam dulu, kita tengok apa. Okay guys, dia ada satu je mainboard kat sini. So audio jack tu dari sini. Audio pergi sini, dan yang ni speaker kiri kanan. So aku check dekat sini. Kat sini aku suspect lah DDA ni. DDA apa tu? 7492P. So kemungkinan IC ni problem lah. So nak tukar dia pun kecil benda ni. Part-part lain pun dia SMD. So yang ni kecil, kena ada tool khas lah. Tapi aku dah beli dari sini, cuma belum sampai lagi. So untuk test piano ni dia boleh position letak. Kita try bypass dulu lah. Bypass maksudnya daripada audio jack kita akan direct terus masuk speaker melalui satu lagi M. Sini ada M, M modul 30 watt lah. So dekat sini ini kita masuk power lah, 12 volt. Kita share 12 volt dengan piano punya. Yang ni input untuk audio. Ini speaker kiri kanan lah. Ok, kita akan try solder dulu. Untuk input tu aku akan ambil dekat sini lah. 3 pin kat sini bawah ni. Masuk terus ke input ni. Dan keluaran dia speaker ni lah. Kita akan bypass kat sini. Ini kiri kanan. So speaker dia 20 watt power sama kiri kanan. Keluaran jom kita try. Ini untuk adapter 12 volt. So aku ambil dekat bawah ni lah. So yang ni positif, yang ni akan pergi negatif. Yang ini nanti kita akan sambung dekat amplifier VCC dengan ground . Okay, kita try. Sekarang aku dah ambil point dari sini untuk jack 3.5mm ni. So dekat sini kita akan ambil yang ini. Ini adalah ground lah. Ini ground. Yang ini adalah right dan left. So kalau tengok dekat ke sini, yang lepas sekali ground, right, left. So untuk pastikan kita just check continuity lah kat multimeter, sebab sini tak ada label kan. Ok, kita try. Okay, untuk audio jack kita dah ambil jumper untuk dari kaki dia. So ni kita akan masuk dekat amplifier baru ni lah. Left, right dengan ground tengah-tengah sini ya. Amplifier baru, right.
Dan ni last sekali speaker. Lepas tu kita akan test lah. Okay. Okay, stage yang last kita akan sambungkan speaker. Okay. Letak yang kat sini dia nampak. Okay, ni R plus minus untuk speaker kanan lah. Yang left untuk speaker left. So yang ni kita dah letak. Yang ni kanan dan yang ini adalah speaker kiri. Kita akan sambungnya, tapi untuk selamat buat sedia dia ni kita just cut sambungnya. Akan datang kalau kita dah tukar IC ni, just sambung sini lah. So ni kita boleh buang balik lah. Ok, ni kita untuk sementara je lah, lebih kurang sementara tunggu IC kan. Ok, sekarang semua wiring kita dah sambung untuk bypass yang baru ni. So kita akan cuba. Ni kena insulate dulu takut apa jadi. So untuk pasang buat ni dia dah jadi complicated sikit sebab ada wire. So dia akan jadi sempit sikit lah. So macam tu lah. Kita akan try dulu ikat satu dua skru. Sekarang kita akan cuba connect semua konektor. Untuk pedal lah. Ini adalah untuk keyboard. Ini untuk audio jack. So speaker dah sambung. Okay, sekarang kita akan test lah. Kita on dulu. Dok, akan on yang piano. Piano dah on, kita akan try. Okay, dah ada. Okay, ni saya dah pasang. Sudah boleh on lah. Piano ni dia siap dengan kaki lah. Siap kaki, so paling penting dia ada sustain pedal lah. Ok, so kita try main eh.